Assalamualaikum. Saya Mama Fayyad Irsyad bin Rumah Hakim, Ketua Star Team dari SK Sungai Setar. Saya Nur Isyira binti Muhammad Azmi. Nama saya Puteri Aisyah binti Ahmad Syabli. Kami akan membentangkan inovasi di bawah pembelajaran dan pengajaran pendidikan yang bertajuk The Box. Inovasi ini adalah sebuah bahan bantu belajar yang diaplikasi di dalam kelas untuk memudahkan sesi pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya. Bahan bantu belajar The Box dibina kerana kami mendapati kekurangan bahan bantu yang mudah dikendalikan dan difahami semasa mempelajari tajuk sifat-sifat cahaya. Murid mengambil masa yang panjang untuk menyediakan radas dan bahan untuk mempelajari 3 sifat cahaya ini. Oleh itu, The Box dapat membantu murid memahami ketiga-tiga sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan dengan mudah serta hanya menggunakan satu bahan bantu belajar. Inilah The Box. Untuk membina The Box, bahan-bahan yang diperlukan adalah kotak, cermin, lampu suluh, kadbod, tali serta pita pelekat dan gam. Bagi menguji prinsip cahaya bergerak lurus, pilih satu objek yang ingin diuji. Letakkan di atas tapak. Bayang-bayang objek akan terhasil di skrin. Kita boleh memanipulasi jarak objek dan lampu suluh dengan menggerakkan objek serta lampu suluh ke hadapan dan ke belakang. Sekiranya objek adalah legap, bayang-bayang jelas kelihatan. Jika objek adalah lut cahaya, bayang-bayang terhasil kurang jelas. Jika objek adalah lut sinar, tiada bayang-bayang terhasil. Bagi sifat cahaya yang kedua, iaitu cahaya boleh dipantulkan, kami melekatkan 2 cermin pada The Box. Pilih objek dan dekatkan objek ke arah cermin. Cahaya dipantulkan oleh cermin yang licin ke mata kita. Untuk cahaya boleh dibiaskan, ambil satu prisma. Letakkan di atas tapak. Cahaya yang melalui prisma akan terbias dan membentuk 7 warna pelangi di skrin. Ini kerana cahaya terbias apabila melalui 2 medium berbeza. Kami telah menunjukkan aplikasi penggunaan The Box kepada rakan-rakan dan guru-guru. Rakan-rakan menunjukkan minat mempelajari sifat-sifat cahaya. Tahap kefahaman mengenai tajuk 3 sifat cahaya ini telah meningkat apabila inovasi ini digunakan. Di antara kelebihan The Box adalah aplikasi yang mudah difahami, ringan dan mudah disimpan, arahan penggunaan yang jelas, kos penghasilan yang murah, mesra pengguna dan bentuk yang menarik. Implikasi The Box kepada murid adalah murid lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam sesi PDP. Sesi PDP menarik minat murid dan mencapai hasil pembelajaran. Dan terakhir, minat terhadap inovasi dan STEM meningkat. Implikasi The Box kepada guru adalah sesi PDP menarik dan berkesan, menjimatkan masa guru untuk menambah kefahaman murid serta
Kreativiti guru meningkat melalui aplikasi The Box. Kami telah menyebar luas mengenai The Box dengan membuat pembentangan di sekolah, menghasilkan video ke channel YouTube dan TikTok dan membuat kutipan data menggunakan Google Form. Penggunaan The Box menjimatkan masa sesi pembelajaran kerana menggabungkan beberapa amali dengan hanya menggunakan satu bahan bantu belajar. Guru sebagai pemudah cara dan pembimbing murid bagi memahami 3 sifat cahaya yang ingin dibuktikan. Kesimpulannya, penghasilan bahan bantu belajar The Box adalah tepat, mudah dan sangat berkesan kepada murid dalam sesi pembelajaran. Sekian, terima kasih.